Aduh. Udah sepit tangan. Aduh. Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Kembali lagi dalam channel aku, Ari Angler. Okey, geng. Hari ni aku berada di Sungai Segamat. Aku bersama Otai Segamat. Ni dia. Tengok. Awal-awal dah dapat dah tu. Oh. Okey, geng. Ni kali aku naik waktu malam, aku tak sempat nak review tadi sebab yalah naik memang malam pun tadi. Okeylah, kita saksikan lah udang malam ni. Jom. Tak sempat lah tadi, geng, nak intro kat dagat gelap lah. Jadi kita intro kat atas je lah. Boleh lah, hitam sajalah. Hari ni aku turun berempat sebenarnya. Aku sekarang dengan Otai, anak dia seorang lagi, Abang Ai ada kat bawah dengan Zaki. Dia main kat bawah tu. Aku dengan Otai main kat atas. Ini 2 joran pun cukup lah, geng. Otai buat tempat special. Oh. Oh, tengok Otai. Oi. Dahsyat. Ikan baung. Boleh lah. Aku saja ajak member aku, geng, tu. Seorang lagi tu, nama Zaki tu. Zaki budak Batu Pahat. Dia kata dia tak pernah main udang. Aduh, bawa dia. Tapi dia tak ada kat sini pula. Mana? Dia main kat bawah dengan Abang Ai. Tak ajak Iwan kan. Kalau ajak Iwan ni, berbulu dia. Oh, tengok all time ni, geng tu. Dia kita tak boleh lawan lah. Dia memang AA++. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Oh, saya Maggi lah ni. Oh, tak hidup pula. Tak nampak tadi, geng. Tak boleh lah. Maggi, geng. Aduh. Oh, alhamdulillah. Oh, kasar. Saya Maggi. Oh, alhamdulillah, geng. Ni. Saya Maggi. Sedap ni. Tu dia, Abang Ai. Bismillah. Oh, alhamdulillah, geng. Terbang. Rebang dia nak masuk dalam gajut. Oh, alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, geng. Rezeki, geng. Tengok, geng. Kasar. Ini memang rezeki lah. Memang tempat pakcik bagi kau. Kita berterima. Pakcik nak pergi situ, pakcik punya tali pendek. Betul lah. Kalau ai memang pergi situ ni. Oh, sini ada makan, geng. Ini ada makan. Oh, tak ada. Ingatkan makan tadi. Tak lah. Rezeki. Kasar, geng. Okey lah. Alhamdulillah. So, kita pakai recycle balik umpan ni. Kita tambah umpan lah. Mungkin dia tak nampak. Aku pakai mata 2, geng. Tapi masuk umpan 1 ke. So, boleh lah.
Ni main lama, berapa lama pun aku tak pasti ni. Ekor otai lah, otai balik lah. Lama tak turun main udang. Tu dia. Oh. Otai buat gini. Tak apa. Ini mahal. 20. Oh, alhamdulillah. Kasar. Oh, Alhamdulillah, geng. pakcik dapat alu-alu. Udang. Alhamdulillah ni, geng. Udang. Sepit biru. Mana? Ya, bismillah yelah, dia tarik tu. Aduh. Terlepas sudah. Lampu handphone lagi terang daripada kepala. Lampu handphone lagi terang daripada kepala. Habis ke? Ada lagi. Ha? Mari sini. Tetap ni hari dah 6 ekor yang kau orang cakap. Ayah dapat halus-halus, dia dapat kasar-kasar. Aduh. Lain angkat lagi. Kau kena makan senyap pada dang. Tak ada. Tu, tengok otai. Lemak. Gorgon. Otai dapat gorgon, bang. Gorgon. Otai. Dah lah, gorgon habis pula tu. Umpan habis, geng. Saya takut pakai banyak kan tak terlayan ni. Okey, ni macam ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia belum sempat makan lagi, geng. Dia bau cium-cium lagi. Oh, nampak otai punya, Mat. Ui, gorgon. Pakai cacing ni? Jadi pun cacing tu. Hujan ke? Ha? Bukan macam nak hujan, dah hujan dah ni. Kau punya ada bekas tak? Hujan, geng. Dah masuk beg ni lah. Tengok. Beg ni banyak gorgon. Hujan, geng. Tu, geng. Itulah abang Ai.
AKA Zaki. Situ parking itu. Tu dia. Parking itu. Oh, dah main kat situ pula. Oh, gorgon buat masuk dalam sarang lah. Alamak. Habis dulu ni. Oh, aduh. Lepas ni. Ya, gitu. Alamak. Okay. Tu, sesungut. Wih. Ini gorgon ni. Ni je. Wujud lagi gorgon. Tak tangan. Tu lah pasal. Janggut dia tanggal dia. Oh, dia masuk dalam kayu. Berat ni. Test sekali lagi. Lepas lah geng. Jongkong mari. Oh, jongkong mana? Oh. Gorgon. Mau dah lah. Kiki kaki. Apa? Kiki penyanyi banyak tak. Tidak apa. Nyanyi mau naik. Nyanyi mau ikut. Janji mau ikut. Gila. Nah, dah tahu. Oh, otai. Ini macam ada makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Merah. Alhamdulillah. Merah, geng. Ini udang tohe ni. Apa ini kau? Alah. Tali. Aduh, lepas lah geng. Aduh. Main kat sini pula.
besar ni. Alhamdulillah. Kata. Oi. Alamak, sepit biru le. Alhamdulillah. Rezeki. Oh, ya, tak dapat juga. Aduh. Udah sepit tangan. Aduh. Sakit tu. Kena sepit tu. Alhamdulillah. Ui, kasar lah. Ada barang. Tempat otai memang mantap. Alah. Diorang ni mesin ni dia boleh patah balik masalahnya. Lambat lah. Tengok dia memang nak kumpul juga. Tapi tak nak lagi dia. Nak kumpul juga pakai ada. Alhamdulillah. Ni bukan dah. Alamak. Alah, lepas pulak dia bawa masuk dalam. Astaghfirullahalazim. Pujuk lagi. Kata. Kasar boleh lah. Kasar juga ni. Kata. Salah boleh lah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Yeah. Oh, tak ada. Biar lulus, hari lepas banyak dapat kasut-kasut. Jap. Tu. Kasut-kasut dia punya. Ni kau parking bawah ni je. Parking ke tu ah? Situ. Tengok muka sikit. Peace yo. Mana sampai melajak macam tu? Mana dia pergi tu? Alhamdulillah geng. Ui. Ada manis-manis. Ada. Oh, ada lah. Ada manis-manis lah. Ui. Boleh tahan. Senyum otak. Itu pun macam tak lekat. Oh. Nasib dia cepat sampai. Tu buat perahu je lagi. Ni dia. Partner kita. Tengok. Ada bang? Bang, abang ada? Yo. Oh, biar. Lagi? Oh. Senyum. Ada dah sikit. Alhamdulillah. Ada dah manis-manis. Tengok. Otai lek. Oh, santai. Oh. Ui. Dahsyat. Oh, lama. Mantap. Otai mantap otai. Alhamdulillah. Kata mah. Ui. Patah pula ini. Berebut banyak. Ikan beyung. Ikan lain. Makanya.
Oh. Aduh, mana ada lepas. Okey geng, ni sekarang aku dah berada di rumah. Dah 1 hari berlalu dah. Semalam punya cerita tu, semalam. Semalam punya cerita lah. Semalam pergi mancing. Ni dah dekat rumah. Kira semalam tu hujan, tak sempat. Memang balik pagi memang tak sempat lah. Nak buat penutup. Kira bateri semua habis, lampu memang KO, out. Jadi dengan orang semua barainya. Jadi ni sekarang aku nak tunjuk hasilnya lah. Ni hasilnya. Alhamdulillah lah, okey lah. Ni pun dah masuk freezer dah ni. Alhamdulillah. Adalah rezeki untuk anak-anak. Sebenarnya ada lagi kalau campurkan dengan otai, dengan Sky, dengan Zaki, banyak. Tapi dah bagi-bagi. Inilah hasil yang ada. Ya. Besar-besar, bawah-bawah kot. Malah ni dah masuk freezer ni, aku ambil balik lah ni. Aku ambil balik lah udang ni kat dalam freezer. Nak tunjukkan dalam video tu. Sebab pagi tadi lah, pukul 6 gitu aku sampai rumah. Memang tak ada lah sampai tu masuk dalam peti ais balik. Okay, tak sempat. Okay lah, tu je aku nak tunjukkan ke korang ni. Okay lah geng, jumpa lagi video yang akan datang. Okay, jom, ciao.